Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang telah saya habis baca bertajuk Dari Aku Yang Hampir Menyerah, karya Khairil Tyrian yang diterbitkan oleh Guardian Saitama Indonesia yang mempunyai 158 muka surat dan termasuk dalam genre motivasi serta pembangunan diri. Buku ini menghimpunkan luahan hati dan refleksi kehidupan. Penulis turut mengetengahkan perasaan sedih, kecewa dan hampir gagal. Tapi, dia tidak pernah berputus asa untuk mencapai setiap apa yang diimpikan. Buku ini juga mempunyai banyak nilai murni. Antaranya termasuklah nilai ketabahan apabila menghadapi dengan sesuatu cabaran dan nilai kesabaran apabila menghadapi sesuatu ujian. Dari buku ini, saya turut mempelajari beberapa pengajaran. Antaranya termasuklah kita mestilah sabar dalam setiap cabaran yang sedang dihadapi dan setiap kegagalan pasti ada hikmahnya. Secara keseluruhannya, Dari Aku Yang Hampir Menyerah syarat dengan mesej kehidupan dan amat sesuai untuk semua orang yang ingin mengembalikan semangat yang telah tiada.